Hai guys, dalam video kali ni aku nak ajar korang macam mana cara nak return barang. So, kalau korang boleh tengok dekat sini, aku ada kilat dekat sini. Aku ada benda lain, aku ada impact wrench, tapi yang sampai benda ni, so aku nak return. Okay, so jom kita start. Caranya adalah korang masuk dekat profile korang, korang tengok bahagian your order dekat situ. Tekan your order, lepas tu korang tengok bahagian to review. Sebab bahagian to review ni adalah item yang telah pun sampai dekat korang. Dan korang boleh tengok dekat sini, kita dah ada barang yang kita nak return tu. Kenapa aku request untuk return? Kalau korang tengok dekat sini, produk ni bila kita buka, gambar dia adalah impact wrench, tajuk tentang impact wrench, video tentang impact wrench, dan description dia pun tentang impact wrench. Dan that's why aku beli, sebab aku nak beli impact wrench untuk buka tayar kereta. Dan kalau kita scroll, gambar-gambar dia pun memang impact wrench. Tak ada langsung gambar yang kita nampak dekat thumbnail tadi. Satu pun tak ada. Semuanya adalah impact wrench. Tapi yang kita dapat cumalah benda ni saja. So, kita akan buat return and refund lah. Okay, so selepas kita masuk dekat bahagian to review, korang boleh tekan masuk dulu. Dan korang boleh tengok dekat bahagian produk korang tu, dia ada request refund. Okay, so now kita klik request refund. And then kita klik reason yang betul lah. Okay, so now kita klik done. Kalau korang nak cepat dapat duit korang balik untuk korang beli balik produk yang lain, korang ambil terus dekat bahagian TikTok Shop Balance ni. Okay, dekat bahagian message ni korang kena tulis issue korang. Kalau korang pandai tulis English, korang tulis English. Lebih mudah sebab kita tak tahu reviewer kita ni Malay ke Chinese ke Indian. So tulis English, semua orang tahu baca. Okay, so aku dah pun tulis message dia. And then korang kena upload evidence. Evidence ni penting korang boleh upload 10 file yang mana korang boleh upload gambar, video. So apa yang korang kena buat, daripada awal lagi korang dah kena ambil gambar package ni. Macam yang berlaku dekat aku pegang ni, aku dah tahu dah ini tak betul ni. So apa yang aku buat adalah aku buat video unboxing tadi. So dalam video unboxing tu kita akan tunjuk semua data-data yang ada dekat sini supaya TikTok, orang yang review nanti dia boleh tengok balik detail dekat sini. And then korang buka dan keluarkan dia, tengok ada apa dekat sini. So bila korang dah buat semua benda tu, and then korang tangkap gambar daripada gambar depan, lepas tu gambar belakang, gambar korang pegang untuk nak tunjukkan saiz dia betul ke tak betul, gambar produk yang dah buka, dan gambar detail produk lah kalau boleh. Okay, so now selepas kita dah prepare semua video dan juga gambar, kita akan upload lah. Limit kepada 10 sahaja, video bawah 60 saat, dan jom kita upload satu persatu. Okay, so kita akan tekan next, tunggu sampai dia habis upload. Okay, nampaknya semua berjaya upload. Next, kita cuma perlu tekan submit. Dan kita tunggu TikTok untuk review. Okay, lepas seller dan juga TikTok dah approve, dan TikTok akan bagi QR code dan juga airway bill. Dia ada dua cara lah untuk korang nak return ni. Korang bungkus balik elok-elok. Korang pergi dekat courier dan bagi dia scan QR code ni. Boleh juga macam tu, ataupun korang printkan terus airway bill yang TikTok bagi ni, dan korang pergi dropkan saja. Tak payah pergi counter. So nanti TikTok akan track secara automatik kat mana produk ni berada. Dan setelah sampai ke seller, proses refund korang akan complete dan TikTok akan back in balik duit dekat korang. So proses return and refund ni memang memakan masa yang agak lama sikit lah berbanding proses refund sahaja. So guys, kalau korang ada masalah lagi dengan TikTok, just komen je dekat sini.